Kedai kopi Pak Omar. Ya Allah, banyak pula rider ni. Pandah 1, Shopee 1, Grab ada 3. Termasuk aku ni Grab ada 4. Macam sidai agaknya. La 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 la. Isi minyak dulu untuk motor kita bertenaga. Sekarang ni motor kita tak bertenaga ni. Tak ada minyak. Budi bersubsidi. Okey, ngam. Okey, settle. QTC RM5, kita dapat RM6.53. Okey, ngam. Motor pun dah bertenaga. So sekarang kita kena pick up order yang pertama. Aku dah dapat tadi daripada rumah. Kita ke restoran Mak Kimbong, Section 4, Bandar Baru Bangi. Kedai yang famous tu. And dekat sini katanya ordernya dah siap. Jadi aku datang kejap lagi, terus pick up je and terus deliver pada customer. Seperti yang korang tengok, cuaca hari ni agak-agak mendung. Aku pun agak risau juga tadi nak keluar rumah kan. Aku macam nak buat ke tak nak buat kan. Sebab yelah, kalau tiba-tiba hujan, tergantunglah vlog ni kan. Bukan apa, Insta S Pro aku ni boleh je kena hujan. Tapi kalau aku cedok time hujan, aku tak boleh pakai mic. Jadi korang tak dengar suara aku tu. Itulah sebabnya aku tak cedok time hujan. Ramai juga kata, bang, cuba buat konten time hujan. Boleh buat, tapi korang tak dengar lah apa yang aku cakap nanti. Tak jelas macam ni. Sebab aku akan pakai mikrofon daripada Insta S Pro je. Macam sekarang ni aku pakai wireless punya mic. Jadi aku cocok, senang sikit, lagi jelas kan. Itulah masalahnya. Takkanlah korang nak tengok pergerakannya, suara tak dengar. Tak best lah macam tu kan. Okey, jom kita ke restoran Mak Kimbong. Berbaki lagi 1.9 km, 5 minit. Let's go! 5 minutes later. Mak Kimbong, Section 4, Bandar Baru Bangi. Okey, dah sampai. Kat sini kenang je. Katanya dah siap kan. Jom kita pick up. Tak payah mati enjin lah dulu. Kita ambil je. Kita rush dulu. Mana nak ambil order dia? Oh, kat depan tu. Dah tukar tempat lah. Oh, sana. Wow, dia dah tukar tempat dah guys. Mati-mati aku ingat dekat situ. Sebelum ni ambil kat situ 257. Kan sudah siap. Okey, order yang pertama kita dah collect pada jam 7.48. Awalnya kita bekerja kan. Beginilah kehidupan zaman sekarang ni. Tak kerja, tak makan. Okey, gantung dulu. Okey, ngam. Okey, jom. Order pertama ni aku tak tengok lagi nak kena hantar kat mana. Mana nak hantar ni? Kajang impian 3.3 kilo, 6 minit anggaran. Okey, tak jauh sangat. Lebih kurang macam daripada rumah aku nak ke Mak Kimbong pun 3 kilo lebih juga. So sama je lebih kurang nak hantar ke tempat customer. 3.3 kilo, 6 minit di Kajang Impian. Aku harap lepas ni masuk teruslah order kedua. Janganlah order putus. Cuaca pun tengok risau juga ni. Kalau baru 2 order lepas tu hujan, tergantunglah vlog kali ni ya. Epilog. Kajang Impian. Berbaki lagi 200 meter je dah sampai rumah customer. So dekat sini tak apa, nampak? Dia ada laluan untuk motor. Tak payah daftar. Rumah customer nombor berapa ni? 36. Iaitu nombor genap. Alhamdulillah, order masuk. Cantik. Sekejap bagi aku hantar ni tu. 36. So kalau ikut sini genap dia nombor belah kanan. 32, 34, 36. Okey, ni.
sampai order yang pertama kita. Alright. Hantar di mana ni? Tak tahu kursi lah Okey, dia tak tahu kursi dia. Gambar beritahu dia saya letak atas kerusi. Dah send belum? Okey, dah send kan. Lawa lah Ativa punya colour ni. Warna biru. Biru ni macam biru, tak tahu lah nak kata biru apa, tapi lawa pula biru dia. Dapat cat kereta warna macam tu, sedap juga kan. Okey, delivered order yang pertama, RM6.10. Alhamdulillah. Sekarang ni kita bergerak ke order yang kedua. Tengok dulu kita pick up di, uish, jauh juga dibaginya ni. Sekarang ni dekat Bandar Baru Bangi. Bandar Barangi pula, dekat lebih kurang lah, sebab sana stesen 7, sini Kajang Impian. Kita kena pick up di Texas Chicken Bandar Kajang, 5.5 kilo, 11 minit. Allahu Akbar. Jauh pula dia tarik tiba-tiba baru order kedua. 10 seconds later. Order yang kedua, Texas Chicken. Minta maaf guys, aku terpaksa cancel lah, sebab location customer terlalu jauh. Dia dah sampai ke Ceras KL dah tu. Aku terpaksa cancel sebab aku tak main shift. So bila aku dah sampai sana, confirm dia tarik aku ni atas. And then macam biasa lah guys, bila cancel je, ID kena pause. So nak buat macam mana? Begitulah main Grab pagi-pagi ni, sebab banyak lagi rider yang tak on. So mana yang ada kat kita tu semua dia jauh-jauh kan. Jadi kena tunggulah pause ni habis 2 minit baru aku boleh on balik. Tengoklah lepas ni dapat order apa pula. Okay, a little later. Alright, mantap. Order kedua pun kita dah dapat pukul 8.2 minit lepas pada ID aku kena pause. Kali ni ambil pun tak jauh sangat and hantar pun tak jauh sangat. Okey lah tu. So kita ambil dekat HWC Coffee Jet Hill. So dari sini 3.3 kilo, 9 minit. Kita hantar pun berdekatan, tak silap aku, Prima Saujana kat belah sana. Okey lah tu. Masih dalam area Kajang lagi, aku okey. Tadi tu disuruh hantar sampai Ceras KL. Tu dah mengarut dah tu. HWC Coffee. Siapalah minum kopi pagi-pagi ni ya. Tapi tak apalah, kalau dia tak order, aku pun tak ada job. Betul tak? So sebabkan dia order lah aku ada job. So terima kasih lah order kopi pagi-pagi ya. Arrive. Saya take foto, nombornya 998. Okey. Alright. Sudah collect. Order is ready. Check. Dia air 1 and brownie 1. Okay, ngam. So disebabkan air, macam biasa, jangan letak beg, dia akan berisiko. And now kita hantar order yang kedua sejauh 7.5 km Walaupun nak dekat average 8 kilo, tapi still dalam Kajang aku okey. Jangan hantar luar Kajang, aku malas betul nak main luar kawasan ni. Nanti macam video lepas jalan semua kita tak tahu. Lepas tu kena ikut je lah maps ni betul-betul. Kalau jalan yang aku tahu tak apa, boleh lah tahu lalu shortcut sikit, potong-potong sikit. Okey lah tu. Daripada Jet Hill ke rumah customer yang kedua, 15 minit. Pematulah bontot aku kali ni. Nak hantar saja 15 minit baru order yang kedua. Mengkoma semua ni yang tengah tengok ni dah subscribe ke belum channel ni? Hai, tengok saja je. Tekanlah button subscribe tu, mengkoma. Free je, tak guna duit koma pun. Tekan aja butang merah tu je. Lepas tu alang-alang kalau ada keluar iklan tu, jangan skip. Biar je lah koma tengok Tengok je lah lama-lama iklan tu. Bukan selalu kamu koma tengok iklan kan. Support lah aku ni sikit. So nampaknya matahari pun dah muncul. Nampaknya cuaca semakin baik. Alhamdulillah. Janganlah hujan So macam ni boleh cedok dengan selesa.
moments later. Cantik, order ketiga dapat. Dah nak sampai rumah customer dah ni. Selepas 15 minit dah petak dah untuk aku ni. Sampai juga rumah customer yang kedua. Katanya 209. Ni 218. Mana nombornya? Ni 217. Customer pin kat sini ke belakang ah? Mungkin. So jom kita cari dulu. 209. Mungkin belah belakang kot. Sebab ada pin tengah-tengah ni. Tengah ni hutan. 203. Yang ni 211. Ni 210. Berapa ni? Inilah dia 209. Okey. Yep, hantar ni. Coffee. Alright, welcome. Settle. Okey, settle order yang kedua. Delivered order. RM8.80. Ngamsoy. Order ketiga dah dapat di Azlina Murtabak, Singapura. And order ni order cash. Mari kita tengok dulu rating dia macam mana. Wow, kita hantar di hotel. Okey, alamat dia lengkap. Rating pun 5. Nama pun full. Okey, yang ni kita boleh ambil. Tapi aku nak bagi tahu customer dulu, sediakan cash secukupnya. Aku dah bagi tahu customer. So, sediakan cash secukupnya ataupun bayar pakai QR. Itu pun boleh juga. So, dengan pantas kita ke Azlina Murtabak, Singapura. 2.8 km, 8 minit. Let's go! Oh, yang ketiga. Kat mana Sini Okey, dah jumpa Azlina Murtabak Singapore Special. Ada 282. Okey. Save. Order is ready. Check. Banyak juga dia order. Banyak order tapi dah siap. Sedap lah begitu. Yes. Okey, jom. Kita ke Hotel New City Section 7. 1.8 km saja. 5 minit. Yang ni dekat. And fare dia pun biasalah, kalau dekat ni RM5 je, macam tu je. Aku dah check dah customer, suruh sediakan duit kecil atau bayar pakai QR. Tapi customer tak tengok lagi check tu. Tak apalah, je lagi sampai kan, aku call dia terus. Cakap dah sampai. And harapnya disediakanlah duit kecil tu ya. 200 meter nak sampai Hotel New City customer. Dia pun masih tak tengok check lagi. So Hotel New City ni tak silap aku. Ke bukan lah? Ni apa lah? Oh ni Oriental. Mana Hotel New City? Oh ni lah. Mana orange sebelah kanan kita ni. Okay, kita kat sini dulu. Kita kena call customer. Alhamdulillah. Itu abang Ya, saya. Okey. Nak berapa ringgit ni? Ramai. Macam mana? Ramai. Kedai dia? Ya. Ramai je bang. Ramai ya. Biasa. 47.90 sen. Habis semua. Tahu bang? Okey, terima kasih banyak bang. Alhamdulillah. Bang, terima kasih. Okey, harga makanan RM47.90. Customer bagi 50 and dia cakap balance tak apa, ambil je. Alhamdulillah, murah rezeki customer hari ni. Confirm payment and delivered RM4.90. Ngam. Sekejap, aku kena tengok dulu. Order yang keempat dah masuk. Okey. Order keempat pun tak jauh, warung Mukmah saja, 900 meter. Cantik. Tapi delivered dia aku tak tengok lagi. Jom kita tengok dulu. Ngamsoy. Delivered pun dekat juga. Ini yang kita nak. Daripada hantar jauh-jauh, buat apa kan? Rugi masa satu. And fare pun rugi juga kalau hantar jauh-jauh. So bila hantar dekat, jimat masa, cepat pun hantar. Semua senang. Warung Mukmah, warung Mukmah, warung Mukmah.
Warung Mokma, Sungai Kantan. Oh, banyak juga motor. Kan aku blok kan abang yang tak boleh keluar kan. Parking depan lah. Sini. Ramai juga hari ni dekat warung Mokma ni. It's okay, tak apa. Kita rush dulu, dah rush dah. Order dia nombor 609. Ordernya dah siap ke belum? Tengok dulu. Dia tengah buat lagi tu. 609 GF Grab Food. Oh, banyak juga dia order. Nasi minyak ayam gulai 2. Ya. Tu lah 609. Banyak lagi eh? Okey. Okey, baik. Dia kata banyak lagi order dia. Sebab dia order pun banyak. Itulah aku pun terkejut juga tengok order dia ni. Nasi minyak ayam gulai 2. Nasi putih, gulai ikan tongkol 2. Milo ais, kopi ais, roti bakar kayak 4. Kopi ais 1, Nescafe ais 1. Woi, banyak juga. Sekarang pukul 8.47. Tengoklah siap pukul berapa Kita tunggu dulu. More moments later. Belum lagi Dah? Okey. Okey, baik. Tak apa. Okey. Terima kasih. Save order is ready. Check. Banyak juga order ni. Tadi akak tu kata lambat sikit sebab roti bakar je dia kata. Yang lain semua dia dah siap bungkus. Dia tunggu roti bakar. Tu je yang aku menunggu. Air dia kita letak depan. Okey. Yang ni kita letak dalam beg. Muat ke tak muat Kalau tak muat aku letak beg belakang. Box belakang. Muat je. Ngam soy. Dan hantar dia pun dekat je pun. Tak jauh. Fare pun RM4. Korang tahu lah jauh mana nak hantar tu. Dekat sangat. So, dengan pantas kita bergerak ke location customer yang keempat ni. Kita ke Saujana Impian. Sejauh 2.2 km sahaja. 5 minit daripada sini. 5 minutes later. Alamak, ada kenduri lah pula. Macam mana aku nak lalu ni? Tak boleh lalu lah guys. Ada lorong tepi tak? Aku boleh lalu. Sebaik ada. Boleh lah shortcut sikit. Ada kenduri. Tu pun tak on lagi. Kalau dah on tu, tante dia suruh aku berhenti makan ke. Singgah rumah kan. Sebab lalu depan rumah dia, mai sini makan dulu. Macam tu. Okey, mana rumah customer dia? Ini ke? Yes. Uish, order masuk lagi. Order yang kelima. Ngamsoy. Okey. Nanti call akak je dek. Okey, sekejap lagi saya call. Saya keluarkan makanan dulu. Banyaknya makanannya. Dia suruh call. So kita call. Bang. Okey. Maaf lambat bang. Dia bakar roti yang lamba sikit tu. Okey. Boleh bang Saya tak apa, dah ambil dah. Sama. Order keempat pun dah settle. Delivered. RM4.50. Sebabkan dekat je, 2 kilo je kita hantar. So sebab tu lah. So alhamdulillah lah, dapatlah juga RM4. And then order kelima ni, ke mana kita ni? Kedai Pak Omar, Sungai Balak. 5 kilo 10 minit. Allahuakbar, jauh juga order kelima ni ya. Nak kena pick up 5 kilo. Tapi bayaran untuk pick up tu dibayar aku 60 sen je guys. Korang rasa berbaloi ke tak? Memang tak berbaloi. Inilah rider yang kena hadap hari-hari, tahu tak? Pick up jauh-jauh 5 kilo, bayangkan 5 kilo. Bukan 1 kilo, 5 kilo 60 sen je Grab bayar. Kau bayangkan? 5 kilo tu bukannya dekat, jauh 5 kilo tu. Tapi Grab bayar tu 60 sen. Ibarat duit tu jumpa tepi-tepi celah-celah berumput ni pun boleh jumpa 60 sen tau. Itu je bayaran yang Grab bayar.
Tapi rider tetap jalankan tugas mereka, ambil order, hantar order pada korang. So mana yang betul-betul kesian pada rider ataupun berbesar hati sikit ataupun nak bagi sikit rider ni happy, share lah tips tu. Walaupun RM1, rider pun dah cukup happy dah. Aku bukan kata aku yang minta, aku tak apa, part time. Korang fikir pada yang full time tu, hari-hari macam ni diorang kena hadap kerja. Jadi share lah sikit rezeki tu pada rider-rider yang lain, okay? Jom ke kedai kopi Pak Umar. Kita minum kopi dulu. Let's go! Kedai kopi Pak Umar. Ya Allah, banyak pula rider ni. Fandah 1, Shopee 1, Grab ada 3. Termasuk aku ni Grab ada 4. Bruh. Macam sidai agaknya. Bukan macam sidai, memang sidai pun ni. Tengok rider 1, 2, 3, 4. Memang Panda tu baru nak gerak. Sekarang pukul 9.10 minit. Tunggulah order kita siap pukul berapa. Much later. Much later. Milo panas 2, nasi goreng 1. Korang tahu siap pukul berapa? 9.52 baru siap. Milo letak dalam beg juga lah. So kita gantung. Okey. Aku terus sampai, tak ada mood tadi nak buat Grab lah. Tadi aku sampai kedai 9.10 minit. And then 9.52 order baru siap. Aku ingatkan video sebelum ni kena sidai 30 minit tu teruk dah. Rupanya kedai ni lagi lama sidai aku. 40 minit untuk nasi goreng dengan Milo panas 2. Astaghfirullahalazim. Sebelum ni kena sidai dekat sini, restoran Serai ni. Restoran Serai pun tak ada orang dah. Tadi aku lalu penuh dengan rider. Rupanya kedai tu lagi lama sidai aku, 40 minit. Buang masa betul lah. Memang tak capai target aku hari ni. Sekarang dah 9.50 lebih, 9.54. Dan aku 10, baru order kelima. Ya Allah, hai. Nampak gayanya ni order terakhir je lah untuk kita hari ni ya. Nak hantar order yang terakhir ni pun 7 kilo lebih. Dah nak dekat ke 8 kilo. Kita hantar dekat seksi 7 Bandar Baru Bangi. Pun tak apalah, aku hantar je lah. Lepas tu aku balik lah. Dah pukul 10 lah ni. Dah kena sidai 40 minit. Mana boleh tahan bhai. The next day. Okay, sampai di flat. Customer punya flat ST11. Okay yang ni. So mana tangga dia? Macam mana motor nak masuk? Oh sini. Okey. So parking kat sini kejap. Sementara. So air Milo panas dia 2 dengan nasi goreng. Kat sini flat dia ST11, lepas tu 3, 1. Maksudnya tingkat 3 kita kena naik. Okey lah, daripada tingkat 5 letih juga kan. Jom kita hantar tingkat 1, tingkat 2, 1 lagi, tingkat 3. And then customer tulis kat sini gantung di grill pintu. Okey, nombor dia 1. Belah sana. Nasib baik bersambung. Kalau macam video yang lepas, dah kena turun balik, naik tangga sana. Wish, naik macam tu. Oh, ujung sana. Aku salah naik tangga.
Tapi bersambung tak apa lah. Okey ni. Gambar jangan lupa. Alright. Settle. Alright. Delivered order yang kelima. RM8.30. Sekarang pun dah pukul 8.10 minit. Jadinya aku sampai kedai 9.10 minit and dah siap delivered 8.10 minit. Kita dapat RM8 lebih. RM8 lebih tu nak dapat dia selama 1 jam. Berbaloi ke tak berbaloi korang rasa? Untuk 1 jam dapat RM8 sahaja. Apa? Kalau hari-hari macam ni petak lah Jadi untuk hari ni kita dapat 5 order keseluruhannya and total yang kita dapat RM42.60. Okey lah tu guys. Daripada pukul 7.30 sampailah pukul 10 dapat RM40.20. Atas daripada 40 agak okey jugalah untuk aku cedok hari ni. Walaupun tak capai target, is okey, tak apa. Dia rasa puas hati juga. Janji atas 40. Disebabkan tak dapat capai target kita hari ni, okay, kita akan cuba untuk next video pula supaya capai target kita sebelum pukul 10. Itu target kita. Okay, terima kasih kepada yang korang support video aku selama ni. Jangan lupa like, subscribe and comment. Share lagi video ni banyak-banyak supaya aku boleh berkembang lagi dalam dunia YouTuber sebagai Grab Food Delivery. See you guys next week. Let's go!